Sahabat yang dikasihi, marilah kita berhenti seketika dan bertanya, kita sering menyangka bahawa selagi upacara suci, tradisi lama dan tempat ibadah biasa kita kekal, kehadiran Tuhan secara automatik akan menyertai kita. Namun dalam 1 Samuel 4, bangsa Israel membawa tabut perjanjian ke medan perang, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Kitab suci dalam 1 Samuel bab 4 ayat 21 berbisik kepada kita satu kebenaran yang menggetarkan, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Ayat ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan suara bapa yang penuh kasih, mengingatkan kita bahawa kehadirannya tidak boleh dipanggil dengan upacara semata-mata, tetapi melalui ketaatan yang tulus dari hati. Yang dikasihi, namun cerita ini tidak berakhir dalam keputusasaan. Bapa kita yang penuh belas kasihan rindu memulihkan kemuliaannya di tengah-tengah kita melalui hati yang remuk dan ketaatan yang sejati. Marilah kita membuka hati dengan lembut hari ini dan berbisik kepadanya, Tuhan, terimalah hatiku yang tulus, bukan sekadar bentuk lahiriah. Maka kehadirannya akan kembali memenuhi hidup anda. Menyusun jari.